Pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi AI dan robotik kini jadi satu keperluan apatah dalam dunia serba canggih dan moden. Justru itu, Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin (FCOEE) berusaha memastikan pelajar di Perlis tidak ketinggalan dalam arus perkembangan teknologi. Perinciannya langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di Kangar. Silakan. Baik, terima kasih Sahi. Junior iRED Bootcamp 2025, satu inisiatif intensif yang menghimpunkan seramai 100 murid sekolah rendah dari 10 buah sekolah terpilih di seluruh negeri Perlis. Program ini membuka peluang kepada mereka untuk meneroka dunia AI dan robotik melalui pendekatan pembelajaran berasaskan projek. Mereka dibimbing oleh 20 mentor Junior iRED serta fasilitator teknikal daripada Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang memainkan peranan penting sebagai inspirasi dan pembimbing teknologi masa depan. Tapi yang penting meningkatkan dia punya kompetensi dalam bidang AI ini, bidang robotik, supaya kita anak-anak Perlis yang berada di sekolah-sekolah ini tidaklah ketinggalan dalam bidang robotik ini. Ini daya usaha Faizuddin Center of Educational Excellence di bawah Majlis Agama Islam, di bawah penaungnya dan juga tuanku merupakan sebagai pengurusinya, supaya kita meningkatkan kemahiran bukan saja dengan memberi memberi zakat, tetapi dalam membangunkan ihsan kemahiran kendiri bagi anak-anak kita. Beliau memaklumkannya pada perasmian Junior iRED Bootcamp yang berlangsung di Dewan Utama Mes Pegawai Kanan Polis Kangar. Sebagai menyokong penyertaan dan semangat inovasi anak muda Perlis, FCOEE turut menyampaikan mock check bernilai RM33,960. RM15,000 diberi kepada pasukan robotik UNIMAP bagi persiapan ke pertandingan Malaysia Open RoboCup 2025 yang dijadual berlangsung pada Ogos depan. Sebanyak RM18,960 lagi disalurkan kepada pasukan Junior iRED kategori sekolah rendah yang akan menyertai pertandingan Malaysia Open 2025. Program dianjurkan FCOEE dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan UNIMAP. Coleh berpotensi dijadikan perkhidmatan pengangkutan pelancongan simbolik negeri Perlis selain menjadi salah satu tarikan dalam sektor perkhidmatan pelancongan baharu sempena Tahun Melawat Perlis yang dilanjutkan sehingga penghujung 2026. Perkhidmatan itu yang sebelum ini hanya tertumpu di Kampung Warna-Warni kini dikembangkan ke kawasan Terminal Feri Kuala Perlis. Ia dilaksana berikutan saranan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail yang meminta agar perkhidmatan itu diperluas. Jadi coleh ni kegunaan bagi kalau pelancong-pelancong yang tiba awal untuk Kelangkawi, mereka boleh guna perkhidmatan ni untuk pusing-pusing ke dalam kawasan Kuala Perlis, dan juga bagi pelancong yang balik dan sementara nak tunggu untuk masa yang dia orang nak balik ke negeri masing-masing juga boleh gunakan perkhidmatan coleh ni. Tambah beliau, pihak kerajaan negeri akan memastikan pengoperasian coleh ini tidak mengganggu aliran trafik. Waktu operasi coleh akan diselaras mengikut jadual keluar masuk feri dan roro bagi memastikan keselesaan pelancong. Selain Kuala Perlis, kawasan Padang Besar Utara dalam perbincangan untuk dijadikan tempat mempromosikan coleh ini. Selepas 5 tahun menyepi, Malam Kilauan Cahaya MKC Istana Arau kembali menggamit pengunjung. Ia bersempena sambutan Jubili Perak 25 tahun pemerintahan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail dan Hari Keputeraan Baginda ke-82. Malam Kilauan Cahaya yang dianjurkan selama 2 malam berturut-turut pada 23 dan 24 Mei dimeriahkan lebih 30,000 pengunjung selepas lama menyepi akibat COVID-19. Pengarah program Zahrin Haris memaklumkan orang ramai turut dapat melihat pembukaan Istana Arau yang berwajah baharu. Pameran tak banyak. Sekarang kita buat lebih daripada 6 pameran. Kita juga ada lampu-lampu baru dan yang terutama sekali benda yang baru adalah landscape. Landscape Istana Arau kita telah perbaharui. Hampir keseluruhan landscape telah kita ubah. Lampu-lampu baru juga kita tambah berbanding yang dulu. So kali ini agak istimewa sikit sebabkan tahun ini juga merupakan tahun sambutan Jubili Perak.
Program tersebut turut berjaya menarik kehadiran pelancong antarabangsa yang berkunjung ke Perlis pada Tahun Melawat Perlis dan 5 2025. This is the first time for me to come to the Alau Palace. I think this is very beautiful, and many visitors visit here, and it's so interesting, and made me excited. I feel at first time when I enter into the place, I just pay attention to the light. It's very gorgeous. I think it's really beautiful. So of here, the lights. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Kasapuri, Kota Media, silakan. Terima kasih Ahmad Iqbal.